apa-apa, Bella. Kau tak mau worry sangatlah. Saja je lah kau. What's the worst that can happen? This is awesome! Dah habis belum? Belum. Oh. Stop it lah! Oi. Relax lah. Okay. Sorry. But you have to admit it. This is awesome. Awesome! Totally. Semua orang kat kampus ni tengok video ni. Yang paling penting, they remember it. Publicity macam gini kita tak boleh beli, babe. Kita tak boleh plan pun. Stop it lah! Aku bilang kau this video is going to make you famous. You are a genius. You are an idiot. It's just a video, Maya. No, it's not just a video. Kau tahu tak, video macam gini akan membuat mereka lebih popular. Huh? Come on, Maya. Election is not a popularity contest. No, you're wrong again. This campaign is all about popularity contest. Kau ingat gundu-gundu Pioneer Polytechnic tu akan mengundi kita kalau kita tak popular? Huh? There's only one way to win this campaign. And that is by being popular. You're just exaggerating, okay? Oh, iya ke? Yeah. Okay. Well, let us wish that this video will not make Huda Latif lebih popular. Well, by next week, tak ada orang akan ingat video tu. Macam mana tadi resipi baru aku? Sedap tak? Sedap lah, tapi sebab aku lapar. 2 kali kau tambah? Kita last jumpa 3 orang macam ni bila Tak lah, maybe about 3 years ago. 3 years Ui, lama tu Jiha, taruh telefon tu boleh tak? Nantilah, aku ada benda nak settle ni. Bukan selalu kita kat sini tau. Kau ni kacau lah. So, macam mana anak-anak kau sekarang? Anak aku? I don't know. The last I checked, I'm in the office 99% of the time. Harry spends more time with them than me. Kau pula, Syahidah? Aku? Kenapa dengan aku? Yelah, kau selalu jumpa anak kau ke? Hari-hari? Hari-hari? Hari-hari. Macam mana kau boleh balancekan kau punya pekerjaan dengan kau punya personal lifestyle? Make time lah. Untung Tung. So,
Do you still plan to write your epic novel? Ya. Soon. Ya, aku ingat lagi masa kita set 3 kau cakap pasal nak tulis novel. Tapi kan, aku ingatkan kau dah jadi like penulis popular. But by the time you already 30. Tapi Abuk pun tak ada. Bila tu agaknya nak tulis? Dah lah. Minum dulu. Nanti lepas 3 tahun, kita jumpa kat rumah Jiha pula Maku. Jumpa kat rumah aku. Dekat office. Aku sana dekat office. Honestly, I don't know if I could have done what you did. Please don't tell me you're still watching that video. Well, I am. Why? I think it makes you look hotter than you should be. I was wondering if you'd want to come to my game. You want me to come to your game? It would be fun. My friends are going to be there. Are we in that part of the relationship where we have to meet each other's friends? I didn't know we were in a relationship. Hey, Hey, hey. You've got to see this. See what? Pagi ini, kami menerima panggilan mengenai Facebook page Pioneer Polytechnic yang disalahgunakan untuk memuat naikkan gambar yang paling buruk salah seorang calon student body president. Apa yang anda akan lihat mungkin akan mengganggu fikiran anda. Seperti mana yang anda lihat, gambar yang tertera telah diubah suai. Walau bagaimanapun, soalannya ialah siapakah yang bertanggungjawab atas kelakuan berikut? Girls, could you excuse us, please? Well, Well, what? kau buat ni? Tak adalah. I can stoop low, but not that low, okay? What? Bukan akulah. Entah-entah si Alpha tu sendiri yang upload gambar tu. Memanglah. Memang Alpha sendiri yang photoshop gambar tak senonoh macam gitu and post dekat sekolah pe Facebook account. Sympathy votes. Dia upload gambar dia, jadi dia dapat kesian lah dari orang lain. Dia menanglah semua votes. Aku tahu bukan Alpha yang buat. Macam mana kau tahu? Pasal aku dengan dia semalam, aku tahulah apa yang dia buat. Kau buat apa dengan dia semalam? Nampaknya kita start dalam late malam ni. Nampaknya kita start kat sini lah ni. Nampaknya kita start kat sini lah ni. Oi! Kau buat apa dengan semalam? Kau dengar tak? Ya. Kau buat apa dengan dia semalam? Kita tinggal satu rumah. Tak faham Apa maksud kau by tinggal satu rumah We were stepsisters. Aku tak percaya ni semua. Aku rasa diorang betul-betul nak malukan kau. No, I don't believe this. No, you have to believe this. Kau ingat politik tak seburuk macam gini ke? Come on, Alpha. Just to remind you, this is just the beginning. Jangan risau. Kita dah delete gambar-gambar tu semua. I feel so sick. Look, cuma ada satu cara je yang boleh menyelesaikan masalah ni. You
We gotta be more aggressive dalam kempen ini. Kau tahu tak? Diorang tu semua dah tunjuk belang diorang. Bila kita punya turn nak tunjuk taring kita pula? Aku tahu Huda tak akan buat tu semua untuk kenakan aku. How do you know? Aku tahulah. Step sisters. Yup. Maksud kau, bapak dia kahwin dengan mak kau? Taklah. Bapak dia kahwin dengan bapak aku. Ha. Bila sih? 2-3 minggu lepas. 2-3 minggu yang lepas habis sekarang kau bilang aku Dah, habis kau nak aku buat macam mana? Takkan aku nak bilang ini Tom, Dick and Harry pasal I'm ni? not ni Tom, Dick and Harry what? Aku best friend kau kan? Aku tak tahu macam nak cakap lah. Sorry lah. Kau tahu apa kita boleh buat? Apa? Kita boleh korek information dari dia. Lepas tu, kita gunakan untuk election kita. Hah? Ya. You know the saying, keep your friends close but your enemies closer. Kau kenalah rapat-rapat dengan dia. Lepas tu kau korek information dari dia. Dan kita gunakan untuk election kita. No. Apa maksud kau no sih? This is a chance of a lifetime, dude. I'm not going to stoop so low for some stupid election. Stupid And you think Alpha won't do the same lah? She won't. Aku tahu dia takkan buat perkara-perkara macam gitu. Kau tunggu sampai Maya dapat tahu pasal kau dengan Alpha. Kau tengok apa jadi. Baca buku je tak ngantuk. Baca buku je tak ngantuk. Macam mana makan tengah hari dengan kawan? Sakit hati. Besar? Kawan-kawan saya tu, saya cakap. Satu kerja ni, satu kerja tu. Lepas diorang keluar daripada sekolah menengah, saya je macam ni. Tak apa, okey apa. Awak, saya serius ni. Saya rasa saya nak tulis. Tulis apa? Tulis buku Awak dah lama tahu saya impikan nak tulis buku yang meletup sejak umur saya 15 tahun. Habis tu bila nak start tulis buku yang boleh meletup? Tak. Ni. Awak baca ni. Peraduan menulis cerpen peringkat nasional. Saya rasa saya nak join lah. Saya nak train diri saya jadi penulis. Okey lah. Awak boleh tolong saya kan? Tolong macam mana? Tolong jadi ghostwriter Tak. Awak cuma bimbing saya, ajar saya macam mana nak tulis. Macam Hadijah Hashim. Macam boleh kan? Alah, lagi pun awak dah jadi suami saya. Apa? Boleh tak boleh pun awak mesti nak tolong isteri awak. Selamat malam lah awak. Hei korang. You can't be here. This is our table. Aku nak minta tolong korang. Aku nak korang cari culprit yang letak gambar Alpha tak senonoh kat FB page sekolah kita. Kau bilang aku, kenapa kita orang kena tolong kau? 50? Jadi, apa pendapat awak? Scroll. Tak ada fokus lah. Fokus? Yalah. Dia dah ada, jalan cerita dah ada. Cuma keseluruhan dia tak memberi satu benda yang lebih... Fokus? Pasal watak-watak dia dah menarik dah. Kan? Jalan cerita awak pun dah jelas dah struktur dia apa ni semua kan. Kalau kita dapat tekankan lagi, beri penekanan lebih fokus? Yelah, awak kan dah cakap tadi. Marah Tak. Macam marah je. Tidak. Nak dengar komen jujur dari saya tak? Yelah. Aku dengar ikutlah. Ingat ending ni kena ubah tu. Sebab apa tahu bila watak tu mati, cerita ni akan lebih memorable lagi. Orang akan ingat.
pembaca akan meresapi dan diorang akan lebih fokus. Betul? 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 Mungkin. Apa pula mungkin? Saya pun saya tahulah macam mana. Ubah je. So, how does it feel like to be a winner? Like being the king of the world. Woo! No more sugar for you. So what do you think of them? Your friends? Yeah. They're cool. They're cool. They're nice. So, there's something I've been wanting to ask. Shoot. The other day at the restaurant, that guy who asked you to go back. Mikey. Yeah. Who is he? The easy way to say it, he's my mom's chauffeur. The not so easy way to say it, he's my mom's bodyguard. And who is your mom that she needs a bodyguard? Let's just say she runs a major business, which I'm not interested in. Does she know about that? We've talked about it. She doesn't really accept it, but she will eventually, I'm sure. So, if you're not interested in your mom's business, what are you interested in? Girls, really. I don't know what I'm interested in. I'm not right now. But that's the fun of being young, right? The future is a multiple choice question. Oi. Nama tak nampak? Kau kiak? Oi. Oi, kau okey tak? Okey. Nah, Apa ni? culprit yang letak gambar tak senonoh Alpha kat FB. IP address dengan nama dia dekat dalam. Tengoklah. Really? Yup. Maybe you want to share with your sister too? Aku tahu siapa yang buat. Kau ni terperanjatkan aku je. Apa maksud kau? Orang yang semua orang tengah cari. Orang yang letak gambar tak senonoh aku dalam Facebook page sekolah. Aku tahu siapa dia. Oh. Who? Ni IP address orang yang letak gambar aku. Kelakar kan? Ni macam IP address kau. Interesting, isn't it? You are disgusting. Kau sanggup buat tu semua kat aku? You can judge me,
But you will soon realize that sacrifices have to be made for the greater good. Okay then, next time, kalau nak buat sacrifices, pakai gambar kau. Faham? Tak ada tidur? Ya. Kau? Sama. Terima kasih untuk apa yang kau buat. Tak ada benda lah tu. Kenapa kau nak tolong aku, Let's just say pasal kau pernah tolong aku. Yang pasal sponge tu. Apa kata kau kalau aku bilang kau yang pencuri tu bukan dari APZ? Never expected it to be you. Maya macam mana? Dia tak banyak cakap. Dia bingit? Entahlah. Makeup dia tu tebal sangat lah. Tak boleh baca facial expression dia. New York Super Fast Shang ke tu? One and only. Nak join boleh? No. Nak juga. Aku rasa ada benda yang tak kena pasal Elfa. Apa maksud kau? I don't know. Tapi aku rasa yang she's up to something. But I really don't know. Aku nak korang dua ikut Elfa. Dan bilang aku apa saja kau dapat tahu tentang dia. Apa dia makan, pukul berapa dia tidur, and who she hangs out with if she's not with us. And I want to know kenapa she's so concerned over Huda Latif. Yes, Maya. Very good.